Bismillahirrahmanirrahim. Inilah rancangan pengajaran harian RPH saya bagi mata pelajaran pendidikan Islam untuk tingkatan 1 Al-Razi seramai 25 pelajar, dan saya mengambil pada tema bidang fiqh bertajuk suci daripada najis. Kemahiran berfokus adalah ilmu amali, amalan dan penghayatan. Standard kandungan pula 4.3 jenis najis dan cara menyucikannya. Bagi standard pembelajaran 4.3.1 menyatakan maksud najis, iaitu najis mukhaffafah, najis mutawassitah dan najis mughallazah. 4.3.2 menunjukkan cara menyuci setiap jenis najis. Bagi objektif, pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat menyatakan maksud najis dan cara menyucikannya dengan betul. Yang kedua, murid dapat menyatakan jenis najis berserta contoh dengan betul. Dan yang ketiga, murid dapat melakonkan cara menyucikan najis mengikut jenisnya dengan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Nur Hadira binti Muhammad Bazlan akan meneruskan pada subjek Pendidikan Islam tingkatan 1 4.3 mengenai najis-najis dan cara menyucikannya. Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar anda hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, sila duduk dan baca doa. Amin amin ya rabbal alamin. Set induksi, teka barang. Siapa tahu tentang barang wajud yang Ustazah bawa ini? Yang pertama kita ada pilih air. Dan yang kedua dalam bakul ini kita ada tanah. Apa kaitan tanah dan juga pilih air dengan tajuk kita pada hari ini? Ya, cara-cara menyucikan najis. Sebelum itu, adakah kamu semua tahu tentang jenis-jenis najis? Ya, maka berapakah jenis-jenis najis yang kamu tahu? Ya, Akilah. 3. Bagus, tepat sekali. Baiklah, di sini Ustazah juga ada sediakan satu carta tentang jenis-jenis najis. Langkah 1. Carta jenis najis. Cuma belum lengkapkan. Boleh kamu semua lengkapkan berdasarkan jenis-jenisnya? Bagus. Kita mulakan dengan yang berwarna biru. Mukhaffafah. Maka mukhaffafah adalah jenis najis yang ringan. Diwakili dengan huruf R. Manakala najis yang mutawassitah adalah najis yang sederhana. Diwakili dengan huruf S. Dan juga satu lagi yang terakhir adalah najis. Ya Amir. Pandang depan. Angkat tangan kanan. Turun. Angkat tangan kiri. Turun. Mata pegang. Fokus. Okey. Pada mughallazah adalah najis yang berat. Okey. Dapatkah kamu tentang kata kunci untuk mengingati 3 jenis najis ini? Ya, betul. Sudah tentu. B, S, R. Huruf ini berdasarkan apa yang kamu faham, iaitu B ada dua ruang di sini. Mewakili jenis contohnya adalah seperti anjing dan juga babi. Kemudian kita pergi kepada yang ringan. Apakah yang dimaksudkan dengan najis yang ringan? Ya, Saiful. Iya, betul itu. Air kencing bayi lelaki daripada huruf ini
keluar lelaki, air kencing bayi lelaki yang berusia bawah daripada 2 tahun. 2 kurang daripada 2 tahun yang hanya minum susu ibu. Maka itulah najis yang ringan. Manakala yang besar adalah khinzir ataupun anjing serta keturunannya. Boleh faham? Baiklah. Bagi najis yang berada di tengah-tengah adalah selain daripada najis berat dan juga najis ringan. Itulah najis sederhana atau juga dikenali sebagai najis pertengahan. Contohnya apa? Iya, tahi, bangkai, nanah, mastura. Ya, darah pun termasuk. Serta muntah. Oh, ingat dia kamu. Langkah 2, teknik mengingat. Baiklah, di sini Ustazah bulatkan huruf yang ada tiang. Mukhaffafah tiada tiang. Mutawassithah ada tiang. Dan juga mughallazah ada 2 tiang. Bagaimana cara untuk kamu mengingat? Mukhaffafah tiada tiang. Maka bayi lelaki bebas untuk merangkak. Ingat ya, jika tiada tiang, itu adalah najis mukhaffafah, najis yang ringan. Manakala yang najis berat memerlukan 2 tiang. 2 tiang iaitu pada huruf lam dan huruf za. Maka dia mendukung berat. Ini berat. Berat sangat. Jadi kamu jangan tertukar dengan perkataan Arabnya. Manakala yang mutawassithah ada satu saja. Dia berada di pertengahan kan? Ini adalah najis pertengahan. Jadi dia ada satu saja. Bila ada satu, dia seimbang. Dia berada seimbang. Dia boleh berada di tengah. Bila ada tiang, dia seimbang. Itulah cara-cara untuk mengenal bahasa Arabnya disesuaikan dengan najisnya. Teknik mudah mengingat mengikut perkataan bahasa Arab melalui visual sangat membantu murid dalam menyelesaikan masalah perbandingan perbezaan supaya perkataan bahasa Arab itu padanannya tepat dengan maknanya. Inilah contoh visual yang mudah difahami kepada murid-murid. Langkah 3. Uncang teka. Bagus. Seterusnya, kita akan bermain uncang teka gambar. Cara bermainnya adalah keluarkan salah satu daripada kad yang disediakan, lihat dan tampal mengikut jenis najis yang telah kamu pelajari. Sebagai contoh, yang pertama kamu lihat ini adalah bangkai haiwan. Bila bangkai haiwan, dia merujuk kepada najis? Ya, Atikah? Ya, najis sederhana. Begitulah caranya. Ada wakil daripada kumpulan kamu? Boleh datang ke depan. Baiklah, kita akan cabut. Okey, gambar apakah ini? Anjing. Anjing. Maka kumpulan kamu, Maisarah, apakah jenis najis bagi anjing? Ya, najis berat ataupun najis mughallazah. Dan seterusnya, Nadia, ini adalah betul. Air kencing bayi lelaki yang bawah daripada 2 tahun minum susu ibu. Di manakah tempatnya? Iya, najis yang ringan iaitu najis mukhaffafah. Semua betul. Tepuk tangan semua. Kaedah padanan gambar contoh berpandukan jenis najis meningkatkan kefahaman murid di samping mencapai objektif menyatakan jenis najis berserta contoh dengan betul secara berkumpulan.
Pelibatan murid juga sangat aktif semasa PDPC sedang berlangsung. Penutup, cara menyucikan najis. Sudah jelas? Alhamdulillah. Baiklah, kita akan teruskan dengan cara menyucikan najis mengikut jenisnya. Jenis yang pertama, najis mukhaffafah. Cara membersihkannya. Contohnya, air kencing adik kamu yang berusia 1 tahun yang hanya minum susu ibu terkena pada kerusi ini. Cara untuk membersihkannya adalah buangkan terlebih dahulu air kencing tersebut dengan lap. Buangkan najis tersebut pada tempat kerusi ini. Ambil air mutlak, renjiskan sahaja pada kawasan tersebut. Renjis sahaja. Renjis. Kemudian, ambil tisu ataupun kain, lap sehingga kering. Maka sudah suci kawasan itu tadi daripada najis ringan. Seterusnya, najis sederhana, najis mutawassitah. Contohnya adalah sekiranya baju adik kamu terkena muntah, kamu hendaklah hilangkan dahulu najisnya. Buangkan dahulu najis mutawassitah iaitu muntah tersebut. Kemudian, kamu basuh dengan air yang mengalir sehingga cukup 3 syarat iaitu hilang bau, warna dan rasa. Begitulah cara untuk menyucikan najis yang sederhana. Bagi najis yang berat pula, kamu perlu sediakan 1 bahagian air tanah dan juga 6 bahagian air mutlak. Boleh faham? 1 bahagian air tanah, air biasa yang dicampurkan dengan tanah sehingga kepekatannya menjadi terlalu pekat dan likat sehingga nampak seperti air tanah. Contohnya, beg kamu terkena air kencing anjing. Kamu tersalah letak di kawasan yang terkena najis. Air kencing anjing. Maka kamu perlu buangkan terlebih dahulu kawasan yang terkena najis tersebut. Buangkan. Kemudian basuh dengan air tanah ini. Basuhkan dengan air tanah, kemudian boleh sahaja lalu kepada air paip ini. Sebanyak 6. Kamu boleh kira. Letak pada air paip 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kawasan tersebut sudah pun disucikan. Begitulah cara untuk menyucikan najis berat. Ada apa-apa persoalan? Tiada? Okey. Sekiranya tiada, Ustazah akan bekalkan kepada kamu lembaran kerja. Lembaran kerja ini perlu dilengkapkan setiap kotak ini. Lalu kamu tampal dalam buku tulis dan hantar sebelum kelas tamat. Boleh semua? Boleh semua? Baiklah. Teruskan untuk edarkan kepada kawan kamu. Kesimpulannya, Islam sangat menekankan kebersihan. Setiap najis perlu diuruskan dengan cara penyucian yang betul mengikut jenisnya. Baru suci. Sekian, terima kasih.